Wow. Kenapa Oppo A5 Pro ni dia kebal? Sebab antara feature yang ada pada Oppo A5 ni adalah dia kalis air dan juga kalis debu. Kalau korang tahu, untuk Oppo A5 Pro ni kita ada 3 IP rated. Dia ada IP rated 69, IP rated 68 dan IP rated 66. Dan juga kalau korang tahu, ini merupakan the only smartphone yang ada ke semua benda tu dengan harga yang lebih kurang je brand lain yang ada kat market. Semua IP rated tu dia boleh lindung phone ni daripada waterproof, air panas, dan yang paling penting sekali adalah high pressure daripada water jet kan. Kau nak simbah pun phone ni boleh tahan. Kasih habis air panas Okay, dalam selepas 2 minit gitu finally dah okay. So, sukses untuk Oppo A5 Pro. Pada Oppo A5 Pro ni dia ada military grade shock resistant yang mana kalau phone ni terjatuh ataupun korang saja yang terjatuhkan, so dia tak adalah memberikan impak yang teruk pada Oppo A5 Pro ni. Okay, go. Wow. Masih lagi function. Okey, dekat bahagian skrin ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass 7i yang mana dia akan lebih kuat berbanding dengan double standard tempered glass. Dan dia ada high thermal conductivity alloy yang mana untuk protect segala komponen yang ada pada dalam Oppo A5 Pro ni. Ciri paling menarik daripada Oppo A5 Pro ni, pada setiap bucu phone ni dia ada airbag cushion yang mana dia akan serap segala hentakan, tak merosakkan komponen dekat dalam Oppo A5 Pro ni juga. Macam tak lasak kan untuk Oppo A5 Pro ni. Tapi kan dalam banyak-banyak color yang ada pada Oppo A5 Pro ni, aku suka gila dengan color mocha brown ni. Cantik gila kan.